Selepas bertaubat rasa tenang ke tidak? Selepas berhenti buat tak elok, selepas taubat rasa tenang ke tidak? Ketenangan itulah tanda-tandanya Allah Ta'ala terima taubat kita. Ketenangan ni tak dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari ketenangan di mana? Masuk lautan, tak tenang. Tuan-tuan nak cari ketenangan di Cameron pun tak tenang, tuan. Traffic light banyak, jam. Tuan-tuan nak cari ketenangan dekat Bali, lagi tak tenang, banyak sangat tokong. Di mana tempat yang tenang? Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, ayat 35, 36, 37. Itulah tempat tenang. Apa ayat dia, Mat? Fi buyutin azinallahu an tarfa'a. Itu ayat dia. Ya, wa yazkuru smallah alaih. Fil asal. Fil ghudwi wal asal. Baik, surah An-Nur ayat 35, 36, 37. Di mana ketenangan? Di mana benda yang orang yang bertaubat ni, Allah Ta'ala ni akan campakkan kepada dia satu perasaan seronok dia di mana? Di masjid. Saya taubat dah, Ustaz. Bagus. Dulu saya tikam nombor ekor. Bagus. Kenapa dah taubat? Tak tikam lah. Tak pernah kena, Ustaz. Buat apa tikam, Ustaz? Saya dah taubat, Ustaz. Sekarang abang jadi dah ahli karya masjid. Masjid mana, Ustaz? Hai. Surau pun tidak. Saya lepak kedai kopi lah, kedai mamak, Ustaz, tengok bola. Belum lagi taubat. Sebab yang dikatakan taubat tu apa? Stop. Menyesal. Azam, tak nak buat dah. Yang keempatnya menuntut ilmu. Sebab tu orang yang menuntut ilmu ni, dia takkan rasa puas dengan ilmu dia. Sampailah dia mati. Lagi dia belajar, lagi dia banyak tak tahu. Lagi dia banyak tak tahu, lagi dia nak belajar. Itu tanda-tanda orang yang dah Allah Ta'ala campakkan dalam perasaan dia, perasaan tenang jiwa. Tapi kalau kita ni tak tenang jiwa, duk rasa bersalah, duk rasa tak seronok, duk rasa banyak yang kalau lah orang tahu, kalau lah laki aku tahu, banyaknya maka dia tidak akan datang tenang. Tenang tadi datang dengan menyesal, nama dia taubat. Tenang tadi datang dengan datangnya minta maaf, minta halal. Tenang tadi datang dengan sebab apa? Betulkan balik yang salah. Tenang tadi datang dengan sebab apa? Aku tak nak buat lagi dah benda yang aku buat dulu-dulu. Tenang tadi datang dengan sebab apa? Menuntut ilmu. Kalau orang yang bertaubat, dia malah menuntut ilmu, belum bertaubat. Semayang tak betul, tapi taubat. Baca Quran tak betul, tapi kata taubat. Belum taubat. Di mana tempat yang tenang? Tadi saya sebut, fi buyutin azinallah. Di rumah yang Allah Ta'ala izinkan untuk disebut nama dia. Dan disucikan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Buyutin azinallah, kata ulama, rumah Allah ni nama dia masjid. Orang yang taubat, hati dia melekat dengan masjid. Orang yang diterima taubat, hati dia melekat dengan masjid. Sebab apa? Di sini ada ketenangan. Di sini ada ketenangan.